Korea Selatan terbuka untuk memperluas kerjasama dua hala dengan Malaysia terutama dalam pembangunan jalan raya, teknologi pembinaan dan sistem pengangkutan pintar. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata perkara itu dizahirkan kepadanya semasa kunjungan hormat ke atas Menteri Tanah, Infrastruktur dan Pengangkutan Korea Selatan Park Sang-woo sempena penyertaan Malaysia dalam Forum Sistem Pengangkutan Pintar ITS Asia Pasifik 2025 di negara berkenaan. Datuk Seri Nanta berkata pertemuan susulan mesyuarat dua hala di ibu negara pada November lepas turut menyentuh mengenai kemajuan rundingan memorandum persefahaman antara Malaysia dan Korea Selatan dalam bidang berkenaan dengan perbincangan kali pertama diadakan di Kuala Lumpur pada 16 April. Ia menjadi harapan kedua-dua pihak agar MOU tersebut dapat dimutamatkan dan ditandatangani sempena sidang kemuncak ASEAN Korea Selatan yang dijadualkan berlangsung di Kuala Lumpur pada Oktober 2025. Kerjasama strategik tersebut akan membuka peluang yang luas dalam aspek pemindahan teknologi, peningkatan keupayaan dan pembangunan infrastruktur yang lebih cekap, selamat serta mamban di Malaysia. Usaha berkenaan turut selari dengan Pelan Hala 7 ITS Malaysia 2030 yang memberi tumpuan kepada mobiliti masa hadapan pintar, inklusif dan berdaya tahan. Datuk Seri Nanta juga menyifatkan kejayaan penganjuran Seminar Kerjasama Teknologi Jalan dan Pembinaan yang melibatkan 130 peserta dari agensi kerajaan serta industri dari Malaysia dan Korea Selatan sebagai gambaran komitmen bersama terhadap inovasi dan pembangunan infrastruktur yang berdaya saing dan bersedia untuk masa hadapan.